Penyanyi Bella Astila meluahkan rasa syukur selepas diumumkan sebagai salah seorang penerima Affin Invicta Top 50 Women of Excellence Awards pada Rabu. Dalam perkongsian di Instagram, Bella atau Dayang Aranabela Awang Astila berkata penganugerahan itu mengingatkannya bahawa setiap perjalanan hidup yang penuh cabaran tetap membawa makna. Menurut Bella, dia bersyukur kerana usaha, keikhlasan dan hatinya akhirnya dilihat serta dihargai. Malam tadi mengingatkan saya bahawa setiap perjalanan, walau tidak sempurna, walau mencabar dan penuh turun naik, sebenarnya tetap bermakna. Saya bersyukur kerana keikhlasan saya, usaha saya dan hati saya dilihat. Alhamdulillah, tulisnya. Tambah Bella, anugerah yang diterimanya itu bukan sekadar untuk dirinya semata-mata, tetapi satu peringatan bahawa kisah setiap wanita adalah penting. Katanya, penghargaan itu turut mewakili wanita yang pendiam, yang lembut, dan yang masih mencari arah hidup mereka. Anugerah ini bukan hanya milik saya. Ia adalah peringatan bahawa kisah setiap wanita adalah penting, termasuk mereka yang sunyi, yang lembut, dan yang masih mencari jalan mereka. Terima kasih dari lubuk hati saya. Semoga kita terus berkembang, saling memberi inspirasi, dan sentiasa menjadi lebih baik, insya-Allah, tulis Bella. Untuk makluman, program nasional berprestij itu mengiktiraf 50 wanita cemerlang daripada pelbagai sektor, termasuk kewangan, sains, keusahawanan, pendidikan, perkhidmatan awam dan seni. Penghargaan ini diberikan kepada individu berimpak tinggi yang menyumbang kepada kemajuan negara serta mengangkat nama Malaysia di pesada global. Antara penerima lain ialah Biduanita Negara Datuk Seri Siti Nurhaliza yang turut menerima anugerah pencapaian sepanjang hayat. Pelakon dan pemenang Oscar, Tan Sri Michelle Yeoh, ikon seni legenda, Datuk Sheila Majid, serta atlet terjun negara, Datuk Pandelala Rinong.